Salam guys, jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan. Dan kali ni aku nak cerita korang tentang pintu sliding door ni dah tercabut pula. Macam mana kita nak buat? So macam biasalah, kita keluarkan segala kelengkapan yang ada. Aku plan nak tukar roda bawah ni. Untuk sliding door dia ada dua roda dekat sebelah pintu ni. So kita memang plan dah halang terbuka macam ni, kita tukar barulah kan. Barang yang paling utama aku pakai adalah screwdriver jenis Stanley yang kuning ni. Ini sebab dah longgar, senang je cabut pakai tangan. Kau tengok dia punya roda ni dah pecah babe. Aduh, dah sampai masa kan, kenalah tukar dengan yang baru. Berkilat, putih, bersih lagi. First kita longgarkan, kita turunkan roda tu. Kau nampak? Bila kita pusing sini, kita pusing lawan arah jam, roda ni turun. Kita kena rendahkan serendah mungkin sebab roda dah tak ada kan. Barulah senang masuk. Skru pun skru lama dah hilang. So aku gunakan skru yang baru. Sebelum tu kita kena masukkan getah ni balik. Kau cabutlah sampai atas. Allah, jatuhlah pula. Dan kita masuk, kita tolak-tolak naik sampai ke atas. Getah ni elok lagi, tapi belah bawah lah ada koyak. Tapi tak apalah, kita pakai apa yang ada dahulu. Bila getah kita dah masukkan, inilah masa kita nak masukkan balik frame dia. Ikat balik, aku pakai skru yang lain. Skru lama tu tak tahu mana pergi. Yalah kan, bila tarik-tarik tercabut, dah tercampak mana. Ikat balik sampai ketat. Bawah dia ada dua lubang. Atas untuk ikat frame, bawah tu adalah untuk kita adjust ketinggian roller yang kita pasang tadi. Okey, sebelah settle, masih ketat lagi. So kita kena tukar pula roller sebelah ni nanti. Sama juga, tapi kali ni kita cabut skru dekat lubang atas tu. Dah cabut tapi ketat. Ini jelah, tak pernah cabut, tak pernah buka kan. Memang ketat. Kita usaha mana yang boleh. Aku terbalikkan screwdriver ni. Dia ada kat sini, screwdriver ni yang best sebab dia ada mata kecil, mata besar. Tak payah aku beli banyak skru. Tak boleh juga kita gunakan ni hammer. Kita pakai hammer kecil. Hammer kecil ni senang sikit. Kita nak buka, ketuk-ketuk sikit-sikit, pelan-pelan daripada bawah sampai atas. Getah dah terkeluar, dia dah bergerak sikit. Ketuk-ketuk, alhamdulillah, ada improvement. Tercabut juga akhirnya. Alhamdulillah. Kita tolak sikit. Ini skru dia, simpan elok-elok. Kita masukkan balik dia punya getah dia sampai atas. Lepas tu kita longgarkan skru untuk roller tu tadi. Kita longgarkan skru supaya roda ni turun rendahkan ke bawah. Aku terbalikkan, aku cari mata lurus. Kita keluarkan. Alhamdulillah. Pelan-pelan, hati-hati Alhamdulillah, settle. Nampak? Roda lama kan, alang-alang tukar, kita tukar dengan roda yang baru. Sama juga, kita ikut step yang mula-mula tadi, rendahkan roda. Barulah kita senang nak masukkan roda ni ke dalam. Okey, alhamdulillah. Masukkan frame. Try sikit. Dan kita masukkan skru untuk ikat frame. Kita masukkan pada lubang sebelah atas. Ni lubang sebelah atas tau, bukan sebelah bawah. Sebelah bawah tu untuk adjust je roda bawah tu untuk naik dan tinggikan. Alhamdulillah, dah lancar. Tolak dengan satu jari je dah boleh jalan. Aku tinggikan lagi roda sebelah sini supaya lebih lancar. Kiri kanan kita adjust balik. Biar dua-dua aku tinggikan supaya kalau kata ada abak-abuk sikit tu kan,
Tak mudah sangkut. Selesai, alhamdulillah. Okay guys, jumpa lagi pada perkongsian aku akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.